Ada orang, saya selalu tengok kat YouTube, dia buat cara ni kalau nak main game ni. Entah betul ke tak game ni, tapi kita naikkan towernya dulu. Betul ke ni? Oh, salah. oh betul. Oh, salah arah ke? Oh, jalan dari sini. Okay, jangan dekat sana ya. Okay guys, tak tahulah betul ke tak. Ini rasanya salah guys. Sekejap kita tengok. Tak adalah guys, tunggu. Okay guys, saya rasa game ni so kita pergi ke sana dulu. Kita kena main-main dulu. Aduh, penat juga. Aduh. Masuk keluar. Kita kena cepat. Oops. Ini mesti troll kan? Oh tak. Kita terima kasih tak. Oh, ambil. No, macam mati kan. Sikit lagi nak sampai kat tempat tu. Okay, tak apa. Kita cuba lagi sekali. Kenapa tertangkap gambar pula? Cepat. Penat lah guys. Mula dengan tips pertama. Kalau orang tu asyik kacau je dekat situ, kita buat macam ni. Tutup line kita. Okay, lepas tu kita pergi. Orang tak boleh jalan. Okay, dah. Jangan lama-lama, nanti tak ada line. No, kenapa dimatikan? Tips kedua. Tips kedua. Ini kita buat macam ni. Lepas tu saya tengok banyak orang.